Ini kita ada masalah kebocoran Viva. Viva ni datang dengan masalah kebocoran cooling coil. Kita cari akhirnya jumpalah. Ini lokasi kebocoran cooling coil dia. Ini adalah lokasi kebocoran cooling coil dia. Pusing. Itu dia, nampak? Minyak tu sangat jelas dah. Nampak. Situ. Buat masa ni cooling coil original tak ada. Jadi semasa rakaman video ni terpaksalah kita pakai jenama China. Jenama ni antara yang kami percayalah, SWJ. Jadi apabila kita pakai yang tak original, kita terpaksa samakan saiz dia supaya angin tak lalu kat tepi. Bila angin lalu tepi, aircon tu akan rasa kurang sejuk. Kita nak sini sebab sini yang sejuk, tepi tak sejuk. Okay, proses pemasangan hampir selesai. Okey, masalah dah selesai. Cuma kondenser dia ada bunyi, kompresor pun ada bunyi. Kondenser bukanlah bunyi, dia punya tekanan tu tinggi sikit sebab dia dah start repot. Yang kompresor pula dia ada bunyi. Macam tu, kita tanya owner lah, owner nak tukar ke tidak.